artis pilihan Shopee. RM50,000. Pemenang anugerah Icon. Ni Masya. Wow, 50k. 50k weh. 50k dia punya dapat daripada Shopee. Tahniah diucapkan kepada Aina Abdul untuk anugerah ikon artis pilihan Shopee. Okey. RM12,000. Masya, Dayang, Aina Abdul. Di sini. Masya Allah. Persembahan terbaik RM12,000. Sembahan. Dia cakap dia sangat berani masa naik atas tu persembahan dia memang bagusan, dia memang respect lah. Dia boleh tinggi tak gayat pun. Lepas tu memang dia punya sinemato dia memang menarik. Bukan sinemato, daripada kamera punya setup dia punya wardrobe dia memang best. Dia punya wardrobe best, sangat best. Semua okey, perfect. Persembahan terbaik. Yelah, persembahan terbaik. Ni lepas ni nombor 3, nombor 2 dengan juara terus. Dan tidak terus. Finalis yang layak mewakili Malaysia. Yang mengharumkan kita di pentas antarabangsa. Dia dapat persembahan terbaik tadi dengan lagu terbaik. Ini lagu terbaik. Untuk wakil Malaysia. Aku Malaysia. Tak tahu dia pegang. Ni first time TV Ganta dekat Euro apa kan? Eurosong. Pemenang tempat ketiga. Rina Guntai. Wow, first time. Nombor 2 dapat 50k. Naib juara adalah Aisyah Reno dan Radit. Berapa dia terkepak ni, terkangkang ni. Wow. Terkangkang lagi sampai ke belakang. Dapat jugalah. Nombor 2. Okay, last juara. Untuk saat yang paling dinantikan.
Ya kan itu betul nak jemput Siti ke Diana Azin ke tadi. Diana Azin. Film ulang. Dekat YouTube lah, YouTube. Masya, Amir Masdi. Zaina lah dapat. Trofi Zaina. dan wang tunai 100,000 Masya. Masya ataupun Aina. juara. Zaid Hamzah dari Timur Tengah. Juara. Macam Diucapkan kepada semua pemenang. Anugerah. so overall Terima kasih kepada semua isteri, anak saya, arwah Pak Kasim Masdum. Terima kasih anugerah. Untuk KY Clan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada ketua juri-juri. Kemenangan. stop. Bye. Thank you kepada menonton. Bye bye.